Okay guys, kita akan buat segmen baru iaitu podcast bernama Buah Kosong. Buah Kosong ni bukanlah bererti berborak tak diisi apa. Buah Kosong ni lebih kepada kita berkongsi benda yang random yang kita rasa benda tu boleh dikongsikan. Tak kira siapa pun, aku akan invite member aku ataupun kalau korang yang kat dalam TikTok ataupun Facebook yang rasa berdekatan dengan gumusan, yang rasa nak share cerita, tak kisah siapa pun yang korang rasa boleh untuk share, korang boleh datang kat studio aku, kita sembang, kita buah kosong, boleh berkongsi cerita. Saya lebih untuk nak kita inspire cerita-cerita yang kita duk buat tu untuk orang lebih ambil sebagai yang baik, kita ambil sebagai teladan, yang buruk kita ambil sebagai teladan. Okay, so guys, siapa-siapa yang nak sembang dalam podcast aku ni boleh datang kat studio kita dekat Gua Musa. So kalau yang dekat-dekat member yang berani nak masuk dalam kamera, yang boleh bercakap depan kamera, korang boleh PM aku ke WhatsApp aku ke ataupun PM aku. Korang berani tak? Kalau korang berani, jom aku ajak korang untuk berpodcast dengan aku.